Yang mana join kursi gelap tu sebenarnya ending dia kemungkinan akan join Freemason. Okay guys, apa yang nak review ni memang bahaya dah, tapi kita beritahu, orang Islam kita kena tahu. Yang mana join kursi gelap tu sebenarnya ending dia kemungkinan akan join Freemason, Illuminati sebagainya. Sebab apa cerita benda ni? Sebab dulu aku pernah dapat satu majlis dekat KL ni. Memang aku sebut memang power lah majlis ni. Yang brother aku memang bukan salah punya orang lama lah. Dia cerita kat aku benda ni. Tapi aku dah move on dengan dia. Tapi dia cerita aku benda ni zaman-zaman British dulu, Cina daripada China dalam Melayu, dia orang dah ambil sumpah dengan Freemason lah waktu tu. Kalau berapa orang kita tak tahu. So benda tu ada berkait kan. Lepas tu kalau kita tengok simpan 3 semua mati dan benda semua tu segitiga sebenarnya tu. Benda tu berkait dengan Freemason dan juga Illuminati semula kan. So hati-hati guys kan. Jangan sampai terima sokong, jangan sampai tersembah benda lain. Kita orang Islam kan. Ingat, kita ada iman yang perlu dijaga, rukun Islam yang perlu dijaga. Jangan sampai terpesong. Hati-hati dengan mana-mana geng yang kita nak masuk tu. Kadang-kadang dia bersindung dia baik geng-geng yang baik, tapi tak tahu apa benda yang sebaliknya. Aku tak join benda ni. Aku lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, fisabilillah. InsyaAllah. Okay?